Bagi tuan-puan yang ingin menabung emas sebagai salah satu portfolio kewangan, tapi risau dengan berita kes penipuan yang melibatkan syarikat emas sejak kebelakangan ini, kali ini saya kongsikan tentang syarikat Public Gold. Syarikat emas yang telah membantu ramai rakyat Malaysia mencapai matlamat kewangan mereka melalui simpanan emas. Save dan share video ini untuk rujukan akan datang. Public Gold adalah syarikat yang sudah bertapak di Malaysia sejak 2008 dan kini Public Gold merupakan syarikat pengeluar dan supplier emas yang terbesar di Malaysia. Public Gold bukan sekadar menjual emas kepada pembeli emas runcit, tapi juga merupakan supplier utama kepada kilang-kilang yang berada di Malaysia. Sejak penubuhannya bermula dengan sebuah kedai emas di Pulau Pinang, kini Public Gold berkembang pesat dengan 18 cawangan di seluruh Malaysia. Sebuah menara yang berada di tengah-tengah Kuala Lumpur serta 5 cawangan di Indonesia. Public Gold juga mempunyai hampir 1.7 juta penyimpanan emas di Malaysia, termasuk Indonesia, Singapura, Brunei dan negara-negara yang lain. Selain itu, Public Gold juga menawarkan akaun CAF di mana tuan-puan boleh mula menabung emas dengan minimum RM100 sahaja. Tuan-puan tidak perlu risau tentang penyimpanan kerana emas tuan-puan akan disimpan dengan selamat dalam akaun emas CAF. Sehingga cukup gram dan tuan-puan boleh keluarkan emas itu dalam bentuk fizikal. Penyimpanan emas pun percuma. Lebih menarik, Public Gold juga menawarkan CJ Patuh Syariah untuk memastikan pelaburan emas tuan-puan berada dalam landasan yang betul tanpa melanggar prinsip agama Islam. Public Gold bukan sahaja memudahkan tuan-puan untuk menyimpan emas, malah memberikan peluang untuk membeli emas dalam bentuk fizikal melalui sistem yang mudah dan selamat. Jadi, apa tunggu lagi? Mulakan perjalanan simpanan emas tuan-puan bersama Public Gold hari ini. Bagi tuan-puan yang berminat untuk mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh rujuk pin video saya, cara mudah menabung emas di Public Gold dan saya akan bantu sebaiknya.